Good morning. So hari ni kita teruskan dengan agenda Faiz tengah sakit kepala nak repair dia punya first stage regulator. Tak muat lah tiba-tiba. Tengok tu. Tak muat dah. Okey, muat dah. Member dah stres. Tak jumpa masalah. Dah jumpa dah? Masalah. Dah jumpa dah. Apa masalah dia? Masalah besar lah ni. Tak boleh macam ni. Servis kit tu kak? Ke cuci je? Tak buka je, cuci. Cuci je? Elok lagi semua. Kan, elok lagi boleh pakai je. Ni yang buka ni, sini. Bukan? Oh tu. Ini Scuba Pro punya second stage punya ni, tempat penggambar. Cuba bagi contoh sikit. Bagi contoh, ambil sikit. Ni nampak ni. Nak buka ni. Tak boleh, dia tak boleh dia kena alih dulu. Nampak dia ada gigi-gigi je. Macam tu lah. Dia ni panggil special tool. Dia tak boleh pakai spanner biasa macam ni. Kebanyakan regulator spanner macam ni. Dia punya ni. Dia alkisah pasal regulator ni kan. Sebab setiap regulator, setiap brand dia kadang-kadang dia punya nut lain. Lepas tu dia punya apa, tengok ada pening. So ada setengah regulator tu dia pakai, orang cakap apa, dia ada special tool dia untuk buka benda tu. Dia tak ada like specific genre yang boleh pakai like spanner biasa ni. Itulah makin moden, makin canggih regulator tu, makin kompleks lah nak repair. Dia sama macam kereta lah. Kalau lagi banyak elektronik lagi lah susah. Allah. Oh ya, by the way, sebelum aku balik kita nak pergi potong burung. So ada DSD tapi kita drop Man, Cikgu Man dekat Pulau Rawa dan kita pergi fun dive. Ni nama aku. Aku bawa 4 orang ni je. Hakim, Baim dengan Adam, diorang sekali diorang nak pergi riki-riki jap. Tengok kawasan Kok ada macam net ke, ada sampah ke, nak kena clear up. Macam tu lah. Lupa nak tunjuk. Set. Tu. Tu dia. Nama guna. Ada mana seekor lagi? Oh ni tak nampak ni, warna hitam. Laut agak tenang, tak ada angin. Nothing much, everything is okay. Cuma kita balik. Cikgu Man dia akan bergerak. Dia tengah explain buat DSD lah. So how to breathe this? You put this inside your mouth. You start to breathe in. Okay, so the bubble will come out from here. Rough sketch of Tokong Burung. Kalau kita tengok daripada atas. So kita start daripada north. Main shallow 12 je max. Tak payah main dalam sebab sini banyak benda boleh tengok kat shallow. Jadi ada dua option, sama ada kita masuk in between dua ni ataupun kita masuk sebelah sini, kita end up dekat sini, dekat south. So 50 minutes, 50 bar, whichever comes first, and expectation this there will be a bit of current lah. So sekarang ni kita tunggu 2 orang lagi sampai. Kita buat briefing lah. Rupiah bayar ni, Bek? Rupiah bayar? Mahal ni, sekejap. Dia sepatutnya lagu ni full body. Menu. Ni siap dah. Oh, comel. Berapa seng ni? Jom, siap-siap masuk kamera dalam housing dan kita gerak. Jom. Kita drop Man dekat Pulau Rawa buat DSD. Ayo go jump. Okay. Are you ready?
Hari ni hari Isnin, so aku balik dulu. Either Khamis atau Jumaat aku akan datang balik lah. Weekend kan, 4 days. So ya lah, dah start tadi cun lah. Dah nampak koridor-koridor macam naik balik kan. Sebab tahun lepas Tukang Burung ni dia macam kena global pitching kan. Mana-mana tempat kat situ paling teruk lah kena macam hit. So it's good to see lah, it's recovering. Anyhow, nothing much. It's been a slow day petang ni. Tenang-tenang je. I guess see you guys on the next video. Bye.